Afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Nabi kata, wahai Jabir, mau tak aku cerita dekat kamu satu berita baik, satu berita gembira. Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala jumpa bapa kamu di alam sana. Mau tak mau, Nabi kata, aku cerita dekat kamu satu cerita gembira. Cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jumpa bapa kamu. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berjumpa dengan mana-mana makhluk dia, melainkan daripada belakang hijab. Wa ahya abak fakallamahu kifahan. Tapi berbeza dengan ayah hang ni mati, Allah hidupkan dia balik. Fakallamahu kifahan, dan Allah bercakap dengan bapa hang beradap muka. Hang duk cerita-cerita sedih, cerita bapa hang mati, cerita bapa hang tinggal adik-beradik perempuan ramai, hang nak kena ambil tanggungjawab. Bapa hang cerita, hang duk cerita pasal bapa hang mati tinggal hutang, tapi hang tahu tak apa yang Allah bagi dekat bapa hang yang mati syahid dia dalam perang Uhud? Allah hidupkan balik bapa hang dan Allah bercakap beradap muka dengan bapa hang. Faqala Allah, dan Allah